setelah beberapa bulan Tun Mahathir tak buat apa-apa kenyataan, tak ada video dia bercakap, tak ada podcast, tak ada kenyataan pun. Biasa ada kenyataan, but kenyataan pun tak ada. Jadi guys, hari ni Tun Mahathir bercakap lah. Tun Mahathir buat satu seruan yang mana saya nak baca kan. Tun Mahathir bagi gambar ni. Gambar tangan lah. Tangan bergandengan. Kalau dulu pengangkap ke kadet laut ke kadet remaja sekolah, time sekolah dulu mesti ada buat ni, betul tak? Ada tak ada? Ada. Ke korang masuk Pandu Puteri je? Ada Pandu Puteri pun ada ni. Bersatu teguh, bercerai roboh. Tidak ada slogan yang lebih bermakna dari slogan ini. Tapi masih ada pemimpin yang percaya untuk jadi Perdana Menteri. Seseorang pemimpin hendaklah jadi ketua partinya. Berpecah kepada banyak parti. Tidak ada parti yang akan menang pilihan raya umum, PRU. Jika tidak menang PRU, tidak mungkin jadi Perdana Menteri, walaupun mendapat sokongan parti yang diketuai. Oleh itu, apa perlunya menjadi ketua parti? Kamu tidak akan jadi Perdana Menteri. Yang boleh jadi Perdana Menteri ialah jika semua orang Melayu bersatu. Dan mereka tentukan calon yang mewakili orang Melayu menang. Letak terlalu ramai calon menentukan semua calon kalah. Oleh itu, apa guna jadi ketua parti dan calon Perdana Menteri? Dr. Mahathir bin Mohamad, 27 Mac 2026. Ini satu seruan kepada Tun Mahathir. Khususnya kepada Parti Bersatu lah. Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Cukup-cukup lah tu. Tan Sri Muhyiddin Yassin, cukup-cukup lah. Apa lagi yang tak puas hati ni? Kau dah jadi Perdana Menteri lah, gila. At least kau tak ada plan nak jadi Perdana Menteri. Kau jadi Perdana Menteri, Tan Muhyiddin Yassin. Non kunyit ni, 10 tahun. Aku nak jadi PM, aku nak jadi PM. Jadi Perdana Menteri kena maki dengan rakyat. Kau tak kena maki macam tu. Orang marah masa COVID je. So cukup lah. Janganlah letak, nak jadi Perdana Menteri ni mesti ketua parti. Dah tak ada dah istilah tu. Kita ni nak selamatkan negara. Orang Melayu ni, kita nak satu kaum Melayu, nak selamatkan negara, selamatkan tanah air ni. Takkanlah masih, aku kena jadi PM sebab aku ketua parti. Ini tak boleh sebab dia ni bukan ketua parti, dia tak. Bukan ini matlamat kita. Satukan orang Melayu. Kita akan berdepan dengan PRU ke-16. Mesej Tun hari ni, setelah berapa lama dia tak comeback, ini isyarat kita akan berdepan dengan PRU. Kalau non letak jawatan, kita akan pergi PRU. Macam mana nak pergi PRU kalau masih tak selesai lagi masalah dalam Parti Bersatu ni? Ya, PN dah selesai, Bersatu ni. Kursi-kursi korang semua ni, UMNO tengah target ni. UMNO yang target kursi korang. Dia tak boleh target kursi PAS. Dia tahu dia takkan menang dengan PAS. Tetapi kursi-kursi Bersatu yang ada ni, UMNO tengah target, tengah marking sekarang ni. So cukup-cukup lah kepada Parti Bersatu. Apa benda lagi? Kat mana kuat parti kau ni? Kat mana kuat? Bagi tahu kat mana kuat. Kuat kat mana? Bersatu wujud ni pun sebab Mahathir Mohamad lah. Sebab dia lah. Sebab dia lah orang bagi undi lah dulu. Kita nak selamatkan negara. Cukup-cukup lah. Guys, kau tengok KJ kan? Kau nampak? Dia serang siapa? Dia serang Dr. Sam. Sepatutnya dia serang siapa? Dia serang Sam Muhyiddin lah. Betul tak guys? Betul tak? Kalau KJ betul, dia serang lah Muhyiddin. Sebab Muhyiddin yang sekarang tengah warga Bersatu ni. Tak, dia serang Dr. Sam. Sebab Dr. Sam kandidat. Dr. Sam calon Perdana Menteri. Sebab dia pengerusi Perikatan Nasional. Poster boy. Kok lah guys. Saya harap kepada mereka yang dalam Bersatu, saya ada juga lah dapat info kata, orang Bersatu apa semua. Saya terbuka lah kalau ada geng-geng TikToker Bersatu ke apa semua ke. Kau cermin muka korang dulu, tengok kekuatan parti korang, tengok realiti yang berlaku hari ni. Tengok realiti berlaku hari ni. Kita nak selamatkan negara ni. Dalam krisis global kita depan sekarang ni, kita nak selamatkan negara. So please lah. But guys, so happy. Saya harap besok keluar lagi lah
statement daripada Tun Mahathir ni. Rindu. Sebab statement Tun ni menarik, guys. Sebab statement Tun ni, dia terkait dengan Timur Labok tahulah. Sebab ni Zarazia yang kongsikan dekat kita orang semua. Statement Tun ni, kau kena tengok tau. Macam hari ni statement Tun Mahathir hari ni. Statement Tun Mahathir hari ni. Statement Tun Mahathir hari ni ada 10. Ada 10. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10 tu, kau kena pergi buka Al-Quran, tadabbur surah yang ke-10. Kena faham This is Tun Mahathir. So, kalau pergi surah yang ke-10, adalah surah apa? Surah Yunus. This is Tun Mahathir. Dia akan pergi kepada Al-Quran juga. Adalah dia punya, ini Malikul Zaman kan. Jadi siapa yang faham lah. Siapa yang tak faham, saya tak boleh buat apalah. But kita harap Tun Mahathir dah comeback ni. Ada pihak-pihak lah inisiatif untuk minta jumpa pendapat Tun Mahathir, minta. Sebab dia, jangan percaya saya cakap, setakat ni yang berjaya menyelesaikan krisis, dia seorang. Dia je. Setuju kan saya? Okay. Settle.